Saya Ahmad Fairuz bin Din. Dikenali dengan? Ustaz Fairuz. Sealiran dengan Gayung Pusaka. Jadi maksudnya silat gerak seni naga ni betul saya cakap? Betul. Okey, maaf kalau saya salah cakap tolong betul kan. Jadi silat gerak seni naga ni maksudnya ditubuhkan daripada kampung lah ke? Bukan. Silat gerak seni naga ni. Okey. Guru-guru je. Dia dulu belajar dengan Cikgu Ismail Cik. Okey. Cikgu Ismail Cik ni dah 7 orang pengasas yang belajar dengan Datuk Mio Abdul Rahman. Oh, jadi dia punya sanad daripada Datuk Mio Abdul Rahman. Betul. Oh, kiranya maksudnya silat gerak seni naga ni dia salah satu cabang daripada Gayung juga. Ya, betul. Dia memang satu cabang daripada Gayung juga. Boleh ceritakan tahun bila abang mula berkecimpung dalam silat gerak seni naga ni? Gerak seni naga ni mula dia cikgu-cikgunya lah kan. Cikgu-cikgunya dia pun minta kebenaran daripada